perpecahan hanya kita sebut sebagai perpecahan andai selepas pemilihan tu tak ada usaha rekonsiliasi. Saya yakin memanglah waktu pemilihan saya pernah lalui proses pemilihan sebelum ini, Saudara Kamil pernah, Saudara Omar pernah, Helmi pernah, semua orang pernah lalui tempoh pemilihan. Memang akan tegang, runcing, tajam. Kadang-kadang kita berlawan dengan kawan kita sendiri. Jadi paling mustahak adalah bagaimana selepas pertembungan tersebut kita tautkan kembali semua orang. Iaitu yang akan menjamin tiada perpecahan. Jangan risau tengok bibit-bibit pergaduhan. Yang paling mustahak adalah tengok pula usaha selepas semua dah selesai berkelagahan. Pemilihan keadilan memang terbuka. Jadi sebab itu dia dilihat panas. Tapi insya-Allah saya beri jaminan bahawa semua yang bertanding ini, saya tak mau guna perkataan klise lah adik-beradik. Tapi semua yang bertanding ini adalah orang-orang yang sangat setia dengan perjuangan parti ini. Malah kalau kita tengok dia nak bertelagah pun, dia bertelagah soal siapa yang paling setia dengan perjuangan ini. It's not about orang ni jahat, orang tu adalah pengkhianat dan sebagainya. Zaman tu dah berlepas. Zaman sekarang adalah saya nak tawarkan yang terbaik untuk parti ini. So how can we say that this will basically break up the party? I think it will definitely, orang kata apa, dia akan mendewasakan parti ini. Masyarakat saya rasa akhirnya akan terbiasa dan mula faham inilah antara proses demokrasi. Demokrasi tak pernah senyap. Demokrasi itu bising, hingar dan bingit.